Kakak tunggu. Cepat hati lambat, jom. Kita hendak tolak ke mana? Ke Masjid Lawas. Kenapa tu? Di tengah-tengah dataran rendah utara negeri Perak, terlakar sebuah daerah kecil namun syarat dengan kisah sejarah. Bagan Serai namanya. Di sinilah sebuah warisan lama yang tetap utuh berdiri lebih dari seabad walau jarang didendang. Inilah Masjid Lawas, juga dikenali sebagai Masjid Tinggi Bagan Serai. Sebuah masjid kayu penuh seni, penuh cerita, namun jarang sekali disebut dalam wacana arus perdana. Bersama-sama saya, Nur Afiana binti Ahmad Mazlan dari SK Kampung Dia, membawa anda menyikap sejarah lama, sebuah ikonik yang jarang didendang. Struktur bangunannya mencerminkan kebijaksanaan tempatan dalam menggabungkan unsur budaya, alam sekitar dan ajaran Islam. Disebut dengan logat tempatan yang membawa maksud Masjid Lama. Masjid Lawas berdiri kukuh di pinggir Pekan Bagan Serai, daerah Kedian Perak. Dibina sekitar tahun 1901, Masjid Lawas bukan sekadar tempat beribadah, malah menjadi lambang permulaan sebuah komuniti, khususnya masyarakat Banjar yang berhijrah dari Kalimantan Selatan sekitar akhir abad ke-19. Jika anda lihat dari jauh, tiada kubah emas, tiada marmer tali, namun di sini terletaknya keindahan sebenar. Seni binanya yang unik dan autentik. Masjid Lawas dibina sepenuhnya menggunakan kayu ulin dari Kalimantan Selatan. Kayu tahan lama menjadi bukti kehalusan pertukangan Melayu zaman dahulu. Bumbungnya bertingkat 3, yang juga dikenali sebagai tumpang 3, menyerupai seni bina Masjid Pusaka Banua Lawas di Kalimantan Selatan, membawa pengaruh seni Banjar yang unik. Reka bentuk bertingkat ini bukan sekadar elemen estetika, sebaliknya turut mencerminkan unsur simbolik dan kepercayaan masyarakat Banjar termasuk nilai hierarki, spiritual dan keseimbangan dalam kehidupan. Selain itu, bumbung bertingkat ini juga membantu pengaliran udara dan mengurangkan haba dalam bangunan. Tiang-tiang kayu disusun tanpa pagu logam. Sebaliknya, disambung menggunakan teknik pasak, kemas dan kukuh sejak sekian lama. Ukiran bermotif flora dapat dilihat pada tingkap kayu masjid. Ukiran yang bercirikan alam ini turut dapat dilihat pada bahagian bumbung dalam masjid. Motif flora berbentuk bunga ini membuktikan kepakaran masyarakat setempat dalam kerja-kerja kayu yang kemas dan bermutu tinggi. Bukti bahawa warisan bukan sekadar batu dan kayu, tetapi jiwa dan air tangan seni moyang kita yang mencipta. Saya berpeluang bertemu dengan Tuan Haji Jamaluddin bin Asy'ari yang merupakan pengerusi bubuhan Banjar Perak dan juga tokoh dalam Persatuan Banjar Malaysia. Sepanjang pertemuan, beliau tidak lokek berkongsi cerita dan fakta-fakta menarik berkaitan Masjid Lawas. Pada tahun 1972, oleh sebabkan kerosakan dan juga reput sebahagian menara ini dipotong. Dipotong dan ditinggalkan kosong begitu. Tidak ada menara. Tapi masyarakat tempatan ketika itu merasakan agak janggal kerana namanya Masjid Tinggi tanpa ada menara yang tinggi. Jadi masyarakat ketika itu meminta supaya dibangunkan semula menara ini. Menurut Tuan Haji Jamaluddin, reka bentuk Masjid Lawas ini hanya ada satu dalam Malaysia dan inilah menjadi kebanggaan masyarakat Banjar di Bagan Serai. Apakah cabaran utama dalam usaha memelihara dan memelihara Masjid Lawas sebagai warisan komuniti? Kita ada jadwal khas untuk Masjid Lawas ini untuk melihat, untuk memperbaiki di mana kerosakan yang sebelum ini kita pasangkan dengan lampu, dengan kipas dan sebagainya. InsyaAllah dalam masa ke depan ini kita akan cuba mengecat balik dengan minyak bangunan ini bagian luar dan dalam. Siling ini akan kita cat balik dengan cat putih dan sebahagian yang rosak tingkap di atas itu insyaAllah kita akan ganti semula dengan yang baru. InsyaAllah mudah-mudahan sekiranya ada dana yang mencukupi, kita akan terus laksanakan sebelum akhir tahun ini. Jika anda ke utara negeri Perak, singgahlah sebentar, tataplah seni bina lama ini. Sesekali toleh dan lihatlah akan sejarah kita. Masjid Lawas berdiri sebagai ikon jarang didendang, namun maknanya begitu mendalam. Baruh di luku, banih ditampi, pipik tarabang dihiga sungai. Masjid Lawas kaya hendak menyunyi, warih bahari kita dandangi.